Dekat taman rumah saya ni saya tanam pokok pisang. Pisang ni jenis rastadi tu. Pokok dia agak subur. Ini dah agak matang. Yang ni muda sikit. Ada anak dia juga situ. Pokok ni kita nak tebang sebab buah dia dah masak. Kita nak peram dia. Pisang ni kita nak masakkan dia secara berperingkat lah. Sebab kita nak makan fresh. Yang masak ni kita letak kat sini. Masakkan beberapa biji dulu lah. Pilih yang bagian atas lah yang lebih mudah nak masak. Kita masak sikit, kita masakkan banyak ni dulu. Yang ni kita biarkan kat sini supaya dia lambat masak. Ni yang kita bungkus selepas 3 hari dia masak bukan sekata lah. Yang ni kita biarkan je dekat bilik 3 hari. Ada yang masak juga tapi kebanyakannya warna hijau lah. Hari kelima yang ni dah mula masak tapi yang bahagian bawah tu hijau lagi. Tapi pisang ni keras, masih keras. Yang ni memang betul-betul masak. Yang ni lembik, memang sedap untuk dimakan lah. Sedap dia tak berapa manis, ada masam-masam sikit. Dah sampai hari ke-6. Pisang kat sini pun kita dah habis makan. Pisang yang dalam ni semuanya dah masak semua dah masak. Kita picit sini dah lembut lah. So pisang ni boleh makan lah. Kita try tengok. Mudah tanggalkan daripada dia punya sisir dia ni. Sedap. Macam yang semalam juga. Dia ada masam-masam sikit. Pisang ni dah 7 hari. Yang atas ni dah betul-betul lebih masak. Yang bawah ni masih okey lagi. Kita boleh makan fresh. Sedap. Macam biasa juga. Yang lebih masak ni kita nak proses untuk buat kuih lah. Kuih pun boleh buat lepak pisang pun boleh. Senang sekali buat lepak pisang lah. Kita dah kupas. Yang ni ada sikit lagi ni kita nak makan fresh untuk hari ni. Ni yang dah siap kupas ni kita nak buat kuih lah, lepak pisang ke. Sekarang saya nak buat lepak pisang cara mudah. Saya akan gunakan mini steamer ni. Dalam mini steamer ni saya akan letakkan mangkuk ni. Mangkuk ni saya dah salutkan dengan daun pisang.
supaya dia tak melekat pada mangkuk ni dan memberi aroma pada kuih yang kita nak buat lah. Bahan untuk buat kuih simple je. Saya akan gunakan 6 biji pisang yang dah siap kupas ni. Tu 6 biji, dan saya akan campurkan dengan setengah cawan tepung beras, suku cawan tepung gandum, sedikit garam dan 1 sudu gula. Simple je bahan dia. Pisang ni kita kena potong-potong lah supaya senang nak kita renyek kan. Ini pisang yang kita dah potong-potong dan kita renyekkan supaya dia jadi paste. Ini kita dah siap renyekkan, dah jadi paste. Kita boleh letakkan bahan dia lah. Ini tepung beras tadi, ini tepung gandum, gula, ini garam, dan kita gaul-gaulkan lah dia rata. Okay. Sekarang kita nak letakkan susu cair. Ni susu full cream, full cream milk. Ni satu cawan tapi kita letak sikit-sikit dulu supaya tak terlampau cair. Kita tambahkan sikit lagi. Inilah adunan yang kita nak. Dia tak terlampau pekat dan tak terlampau cair. Sebenarnya kita tak banyak pakai susu cair ni, lebih kurang suku cup ni je. Ni dah terlebih. So, kita nak kukus adunan ni lah. Masukkan adunan ni dalam mangkuk yang ada ni. Kita nak kukus, kita letakkan air dulu dalam steamer ni, air secukupnya lah. Kita letakkan ni lah bancuran ni. Dan kita kukus selama 1 jam ataupun lebih sikit sampai dia masak. Kuih yang kita kukus ni dah masak, dah disejukkan pun. Boleh nak hidangkan dan ini kuih dia. Dia letak atas piringnya. Ini dah boleh kita simpan. Kuih dia banyak pisang, warna dia pun agak coklat sikit. Dia boleh potong. Itu dia. Saya rasa sedap, cukup lemak, cukup masin, manis dia okey, sedap. Boleh cuba